status quo berterusan di mana kerusi yang telah pun dipegang oleh kerajaan Madani terus dipegang oleh kerajaan Madani. Ada pertambahan pengundi sewaktu gabungan BN dan PH bersama untuk mencapai satu angka yang lebih besar. Dan ini mungkin menjadi antara asas kepada formula yang berterusan sehinggalah ke PRU yang akan datang, kerana sudah beberapa kali PRK ini membawa kemenangan kepada calon Barisan Nasional khususnya mendapat sebahagian at least undi daripada PH datang kepada BN dan Perikatan Nasional kekal dengan penyokong dia sahaja. Ya, lebih kurang macam itulah dia punya analisa dia. Cuma seperti mana yang saya huraikan di London, sebab keputusan ini keluar masa kita buat persembahan kita di London. Ringkas dia adalah status quo untuk Perikatan Nasional. Dia kekal pada 6,000, kurang lebih macam itulah. Dia tak kurang. Maknanya dia punya hardcore base kekal.